Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pagi. Pagi tak apa, nak pagi ada petang kan. Okey. Cara dapat tak? Usrah Medik. Ni dia. Usrah Medik ini teacher dapat hadiah sempena Hari Guru hari ini. Sebab teacher seorang guru tuition. Walaupun guru tuition bukan cikgu sekolah, tapi teacher dapat juga hadiah lah. So selamat Hari Guru kepada diri sendiri. Okay, teacher nak share lah kenapa Usrah Medik ni bagi hadiah dekat teacher. Sebab teacher guru tuition. Okay, diorang macam bagi hadiah lah, meraihkan guru-guru yang datang kepada klinik hari ni agaknya. Dan persoalannya kenapa teacher pergi klinik? Okay, teacher pergi klinik sebab prosedur, simple prosedur untuk Aminah. Aminah anak teacher yang bongsu kan, yang sekarang baru 4 bulan ni. Dia sunat. Okay, sunat. Lepas tu yang keduanya, simple prosedur tu ialah prosedur sebagai apa lupa. Dia ada tang tai. Aminah, anak teacher yang terakhir ni, dia ada tang tai. Okay, maksudnya siapa yang tahu tang tai tu, means dia punya lidah tu macam ada tali dekat bawah lidah tu lah. Dan biasanya bila baby ada tang tai, apa yang berlaku kepada ibunya lah, ibu dia akan kerap sakit breast akan bengkak. Sebab lekapan menyusu anak yang ada tang tai ni biasanya memang tak betul. Jadinya akan ada sisa susu yang tertinggal dalam breast, menyebabkan breast bengkak. Tapi Alhamdulillah, untuk Aminah ni, Alhamdulillah, walaupun dia ada tang tai, tapi teacher tidak diuji dengan keadaan begitulah. Maksudnya tak adalah isu sampai breast bengkak, demam-demam disebabkan lekapan yang tak baik daripada Aminah. Aminah Alhamdulillah menyusu dengan sangat baik. Cuma teacher nak potong juga tang tai itu sebab tang tai itu agak menyukarkan dia untuk bercakap nanti bila dia makin besar. Sebab dia punya tang tai tu bahagian depan tau. Maksudnya memang kalau dia angkat mulut tu, kita akan nampak dia punya bentuk M yang lidah dia tu. Sebab tang tai tu dekat tali dekat depan. So tadi dah settle sunatkan dia. Waktu sunat tu dia masih senyum-senyum lah. Masih senyum-senyum. Tengah dipotong pun senyum juga. Senyum dah. Okay, tapi dah masuk kepada part potong lidah tang tai tu. Okay, waktu tu dah tak senyum lah. Sebab doktor pegang kan lidah tu, tahan dia punya tang tai tu untuk digunting. Dan gunting yang pertama tu tak putus, gunting yang kedua tu baru putus. Waktu tu dah baru keluarnya darah kan. Dan dia menangis daripada awal lah. Sebab bukan, tak tahulah, rasanya bukan sebab sakit pun dia nangis tu. Dia nangis sebab dia marah lah kan, keadaan ditahan macam tu. Tapi Alhamdulillah, all is well, all went well, semuanya baik-baik saja. Prosedur tu memang sangat sekejap. Sunat tu memang kurang daripada 5 minit pun sebenarnya. Sunat tu sangat-sangat sekejap. Apa lagi ya, dan lepas tu macam-macam lah, dapat ubat sabuan untuk sapu bahagian luka tu kan. Dan Alhamdulillah teacher dapat hadiah ni. Okay, so terima kasih kepada Usrah Medik for the present, for the gift for me. Sangat-sangat suka dengan Usrah Medik ni. Teacher check up Aminah ni waktu pregnancy hari tu. The whole pregnancy journey teacher bersama dengan Usrah Medik lah. Okay, dan lepas bersalin ni pun masih lagi bersama dengan Usrah Medik untuk Aminah. So nanti teacher nak buka lah hadiah ni. Tak boleh lah begitu sekarang, nanti tak surprise lah dekat orang lain yang dapat tu kan. Okay, so tahniah kepada diri sendiri. Dan selamat Hari Guru. Teacher ambil kesempatan ni untuk ucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru yang ada dekat sini, yang tengok live teacher ni. Tak kisahlah awak guru sekolah ke, awak bukan guru sekolah ke, awak cikgu tuition ke, yang pastinya kita pasti pernah menjadi guru kepada seseorang. Pasti pernah. Kita pasti pernah menjadi guru, dan mesti ada orang yang pernah menjadi guru untuk kita kan. Dan paling minimum sebenarnya kita ada guru yang paling utama, iaitu mak kita sendiri kan, ibu kita sendiri. Dia yang banyak ajar kita tentang kehidupan ni kan. Dan paling penting sebagai seorang Islam, guru kita yang paling utama ialah Rasulullah SAW. Betapa banyak pedoman dan teladan daripada baginda Rasulullah SAW untuk kita semua. Okay, so again, selamat Hari Guru kepada semua. Okay, terima kasih untuk masanya. Assalamualaikum.